Tahukah anda suara orang mati boleh dirakam dalam pita audio? Ini bukan filem seram, ini fenomena EVP yang nyata. EVP atau Electronic Voice Phenomena mula ditemui tahun 1999 oleh Fredrik Jürgensen dari Sweden semasa merakam burung bernyanyi. Bila dia mainkan semula rakaman itu, dia dengar suara ibunya yang dah meninggal berbisik nama dia. Macam mana boleh jadi? Lepas tu, ramai penyelidik cuba ulangi eksperimen ni. Dr. Konstantin Raudive rakam lebih 70,000 suara misteri sepanjang hayatnya. Yang peliknya, suara-suara ni muncul dalam frekuensi yang manusia tak boleh hasilkan. Kadang-kadang dalam bahasa yang perakam tak faham langsung. Saintis kata ini cuma radio interference atau pareidolia audio. Tapi kenapa mesej-mesej tu kadang jawab soalan yang ditanya masa rakaman? Kes paling famous ialah rakaman di penjara Eastern State tahun 2005. Suara bisikan kata nama banduan yang mati tahun 1870. NASA pun pernah rakam EVP masa misi Apollo. Bunyi pelik yang engineer tak boleh explain sampai sekarang. Coincidence ke memang ada sesuatu? Kalau anda cuba rakam dalam bilik sunyi malam ni, pastikan anda bersedia dengan apa yang mungkin anda dengar. Berani cuba. Suara dari alam lain atau cuma gangguan elektrik? Satu perkara pasti, ribuan orang dah dengar sesuatu yang tak sepatutnya ada. Anda percaya?